Oh. Ui. Dah azan dah. Bang, buat apa tu? Ha? Tak puasa kan? Buka puasa lah azan. Belum lah, tadi azan asar lah. Kenapa azan? Azan asar? Yelah, azan asar. Kenapa azan tu sama macam maghrib semalam? Yelah, azan sama. Oh, azan sama. Maghrib, asar sama. Yelah. Tunggu. Asar lambat lagi lah berbuka. Kenapa azan tu sama dengan azan maghrib? Tengok saja lah. Pukul 4, 5, 6, 3 jam setengah lagi. Oh, nampak barang banyak ni. Kalau bawa kereta kecil ni dia masalah dia dengan space. Tapi kita dah cuba minimize, alhamdulillah. Okey, kita nak pergi ke satu lagi tanah tinggi. Hari itu kita dah pergi Cameron. So sekarang kita nak pergi ke Bukit Fraser. Amak, aler ke? Leboh dibuai mimpi. Lama L lah pula. L bermaksud lambat. Okey, dah sampai Kuala Kubu baru. Sebelah dia Kuala Kubu lama. Korang jangan percaya aku cakap. Okey, yelah, sampai kat Kuala Kubu ni sebelum naik Fraser kita nak cari dah Speedmart, cari apa-apa barang keperluan asas. Okey, ini pekan Kuala Kubu baru. Sebelah sana pekan Kuala Kubu lama. Lagi sekali orang jangan percaya cakap aku. Mana ada Kuala Kubu lama, Kuala Kubu baru je. Baru pergi Speedmart cari barang-barang asas. Yo, beli ayam cottage. Malam masak lah tu. Cuti. Mana mau Sedap juga. Kuala Kubu baru. Nak pergi Genting dekat. Nak pergi Fraser dekat. Nak pergi Janda baik. Nak pergi Bukit Tinggi. Tengok ada Membebe pada Ipoh sampai Kuala Kubu. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak.
Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari berkemping bersama Dubai Channel TV. Ular jalan. Marilah kita pergi berkemping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, jentik merata, buatlah selagi orang tak nampak. Mari berkemping bersama Dubai Channel TV. Dubai Channel TV. Dubai Channel TV. Marilah kita pergi berkemping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi berkemping, cari barang kemping. Beli barang kemping. Rasa jauh pula Bukit Bendera. Bukit Fraser. Bukit Fraser kali ni. Okey, kita baru sampai dekat simpang terakhir untuk naik Bukit Fraser. Sekejap lagi kita akan naik simpang yang belah kanan tu. Aku daripada sana tadi aku terlajak ke sini sebab nak parking kejap. Anak aku dah pening. Dia dah pening kona. Sebab kona ni tak macam jalan Cameron kan. Cameron dia landai. Sini kona lipatnya. Tak apa, sekejap lagi kita naik Bukit Fraser. Nak sampai dah. Lepas turun dia naik. Okey, ini one way street. Bermula daripada sini lah. Di pertengahan Bukit Fraser punya perjalanan. Ini kali ke berapa pergi Bukit Fraser? Lebih kurang kali keempat kot. So one way street dia muat satu kereta je. Dalam beberapa kilometer lah sampai dekat jam tu. Sapa kentut, jangan pandang saya Aduh, bau dia power gila. Tengah makan nasi lemak, tiba-tiba hidung tersumbat. Bukan sebab selsema bro, tapi bau kentut masuk ke otak. Kentut bukan salahku, perut bergas, tak boleh tunggu. Kalau tahan, nanti meletup. Biar lepas janji hidup tak susah. Ada yang senyap, ada yang bunyi macam trompet atau bunyi lori. Kentut pagi, kentut malam, lepas kentut terus rasa tenang. Kentut bukan salahku, perut bergas, tak boleh tunggu. Kalau tahan, nanti meletup. Biar lepas janji hidup tak susah.
So The Pines dia tempat camping, jadi dia ada resort apa semua. Dan kita pergi reception dulu. Ada nak kena register ke apa ke. Okay, kita dah register dekat lobby. So kita terus turun sikit bawah daripada lobby ke kawasan yang aku rasa kawasan tennis court. Okay, aku dah sampai dekat campsite. Kita tengok dia ada papan tanda kat sini. Okay, right, dekat bawah tu kawasan camper car ataupun RTT punya ni lah. Okay, kawasan tu camping dekat sini kawasan ni kawasan court tenis yang sudah tidak digunakan lagi. Jom kita turun bawah. Fikir dulu, memang tak beli. Mari berkemping bersama WY Channel TV. Mari berkemping bersama WY Channel TV. Siap pecah kemah. Aku tak tidur kemah sangat pun, aku tidur dalam dom. So kali ni aku setting macam biasa. Yang ni nanti boleh zip. Tu silver coating tu semua boleh tutup.
Si Planet L ni dia ada kelambu kan. Ni kelambu mesh. Okay, setting sini lah macam biasa. Meja makan kat tengah. Tempat tidur setting 3 katil. Dapur simple je bulan puasa. Ada table lamp satu dengan aku punya cawan. Ni tak tahulah handphone karat siapa aku tak tahu. So kipas saja standby kalau gua kat sini sejuk. And aku bawa masak je kali ni. Tu dengan aku punya recliner lah. Kerusi malas daripada Shine Trick. So sekejap lagi kita tunggu nak berbuka. Sekarang baru pukul berapa? Sekejap tengok jam. Baru hampir pukul 4, belum masuk asar lagi. Okay, sekejap lagi tengok lah. Kalau kau rajin kau jalan-jalan je tempat ni. Tak ada buat apa, nak tunggu redup sikit. Kita pergi tengok dia punya tandas kat mana kan. Dia punya sinki. So malam ni aku ada lampu baru UFO. Dia kata lampu ni tahan. Aku nak try tengok. Alright. Sebelah-sebelah ni semua member aku ni. Dia orang keluar ajak bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing pekan Bukit Fraser. Yang tinggal Abang Noah dengan teacher Sal je. Sejak tahun pergi. Kita malam. Selalu camping kat mana? Hai. Camping kat mana selalu? Okay, malam ni aku tak ke seorangan. Aku bersama dengan Abang Noah. Dia teman aku tidur lah ni. Geli aku. Okey, semua sudah balik ke kemah masing-masing untuk prepare waktu berbuka. Pukul berapa ni? Pukul apa dek? Apa dah? 5 suku. Awal lagi. Itu dah. Ngalau kutu babi. Bukan ngalau nyamuk. Okey, nak pergi tandas dekat bawah tu. Sediakan satu rumah untuk tandas dan sinki lah. Tapi ada juga sinki berdekatan dekat sini. Dekat situ kan. So tapak kemahan aku dekat atas ni. Jom kita turun. Okey, dekat bawah. Aku duduk dekat atas tu. So dekat bawah ni ada tapak untuk camper car. Betul kan? Rumah kucing.
Tanda dekat sini. Ya, dia bagi tanda. Kata apa? Satu rumah boleh gunalah fasiliti rumah ni. Ada dapur. Solat kat atas. Ni bilik air ni boleh pakai. Ikut tanda. Okey. Duduk kemah tandas hotel. Sini tak ada apa lah, kosong. Dia sediakan rumah ni untuk ni lah, mandi, solat, nak guna siki, basuh-basuh benda-benda yang berat lah. Kalau nak basuh benda-benda yang ringan, siki dekat atas pun ada, dekat dengan kemah. Okay, dari rumah fasiliti yang dia sediakan ni boleh nampak view menarik juga. Sana boleh nampak Pekan Raub Pahang. I got Jet Li here. YouTuber. What the? Huh? YouTuber. What's your name? Jet Li. Jackie Chan. Wong. Wong Fei Hong. Okay, ni antara apa, rakan-rakan camper punya anak-anak. Tak kenal pun tapi lama-lama kenal. Okey, baru lepas fly. Banyak pokok sini, takut pula aku nak fly. Takut tersangkut, tadi dah sangkut lah. Ni kapal terbang ni. Sambil-sambil tu kita ada campfire. Tu anak sulung aku tengah melayan campfire dengan pakcik otek. Jom kita tengok Juadah berbuka kemah masing-masing. Hari ni dia makan daun ni je. Daun tu je. Tak ada, aku tengok tu. Ini apa ni? Tom yum. Tom yum seafood. Ada kailan baby. Jom kita tengok Cikgu Sam ni pula. Juadah dia kangkung. Ha? Ayam pacik. Oh. Hari ni masak apa kita? Sardin. Wow. Sardin ayam. Nasi. Should be with Ayam cottage. Camping paling simple. Oh, kita simple-simple. Ini ayam ni. Alright. Ayam panggang. Ayam keking. Okay. Tekangkang. Gedan kata tekangkang. Aduh. Kangkang ayam ni.
Apa? Buat tinggal. Malam dah ada Hilang. info. Apa dia apa? Ayo. Tak berserah. Okay. Buat makan. Aduh, duduk atas ni. Wow. Makan ni. Kat luar hujan kau meh. Apa lagi melengkor lah. Kat sini tak ada masjid macam dekat lodging nak pergi tarawih. So kat sini tarawih buat sendiri je lah. Apa ni, hujan-hujan ni pun semayang dalam tent je lah. Dekat bawah tu dia ada bagi satu rumah besar, tapi tak tahulah. Setakat ni guna untuk tandas dan juga ni lah. Kenapa pipi aku tembang ni? Sebab aku baring ke? So guna untuk tandas dan singki. Boleh juga nak guna untuk solat kat situ. Sebab rumah kan, dia rumah resort. Dia bagi satu resort untuk kegunaan camper-camper yang bercamping dekat sini ya, dekat The Pines ni. Tengoklah, tak tahu apa aktiviti nak buat malam ni. Kalau tak ada apa-apa, kita tidur. Kalau dah tak hujan lagi, bolehlah sembang-sembang dengan member camping tu. Member kat tu, member daripada Perak, Otek, Teacher Sal Abang Noor dengan Fuad. Geng BCP. Kabus guys. Kat bawah tu tapak RTT rooftop tent punya ni, camper car. Kabus tebal. Teringat aku kat lodging. Ni aku punya dom. Teacher awal lagi. Ni orang fikir anak ni. Abang Noor ubat tak jalan lagi. Baru ngurut kaki udah tanya pukul berapa. Ubat tak jalan lagi. Tengah relax layan campfire. Ada pula mocong. Mantap. Boleh layan. Yalah, apa lagi nak buat? Sejuk-sejuk ni kan. Krik 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 krik. Ini kelabu mata weh bah. Sekarang pukul 5 pagi dah bangun untuk sahur pertama kalinya di Bukit Fraser. Amal ngalir ke. Budak tu dah bangun sahur. Yo, tukang masak dah bangun. Dia dah masak. Kami sahur simple-simple je. Time hujan, kalau duduk dalam dom shelter sambil makan pula, memang layan dek. Hilang latu-latu. Bulan puasa, kalau kat tempat sejuk tak ada letih sangat camping. Umumnya kan pergi camping tempat panas-panas yang puasa. Tapi bulan puasa liat nak bangun sahur. Tapi aku boleh bangun. Mana nak main banyak je. Tidak. Enak tu.
hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping bila hati aku tenang. Pagi-pagi bangun nak kencing. Zaman ni jauh untuk tapak tenis ni. Harap-harap CEO buat penambahbaikan akan datang supaya senang camper-camper nak bangun ke tandas. Tapi suasana pagi kat sini memang kau tengok macam mana aku duduk dekat lodging macam tu lah. Gabus. Okey, dekat belah bawah sebelah kot tenis ni tapak camper car dan RTT. Sana memang 100% tar. Okey, kita dah nak bersiap-siap. Jam dah hampir pukul 10 pagi. So kita kemeh-kemeh dulu lah kan. Kemeh dulu. Satu saat lagi baru kita pergi mandi. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Ini dah nak pindah rumah lah ni. Tuan dia tu ha. Camper tega weh. Yang ni tengah gaduh laki bini. Tu bini ya. Tunggu nak lipat, laki ni tak mari lipat lagi. Garam cakol. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi camping.
bila hati aku tenang. Okay, kita akan meninggalkan tapak ini. Ni tapak aku. Tengok apa benda tinggal apa lagi, tali lah apalah. Volkswagen weh, Beetle. Okey, lagi seminggu nak hari raya. Kita ucap hari raya. Okey, daripada sana pusat bandar Bukit Fraser. So kalau nak turun daripada Bukit Fraser menuju ke Kuala Kubu balik, anda boleh tengok ada satu spot camping kat sini. Yang ni camping ada majlis apa bandara Raub tak silap lah. So kena booking dengan dia orang. Celah-celah pokok ni boleh camping. Free je. Free pula, bayar lah. Mana mau je. Free ya. Payah buat video dengan ya, ini dia mercu tanda Bukit Fraser. Okay, inilah dia jam yang selalu orang rebut nak tangkap gambar. Hai, kami kat Bukit Fraser. Kami mencari Fraser yang hilang. Okay, Bukit Fraser ni tak besar. So mercu tanda utama jam tadi lah kan. Pusing-pusing kat situ Tapi kat sini banyak restoran ataupun kafe ataupun hotel lah kalau nak datang waktu bukan bulan puasa. Okey, nampak gayanya sampai di sini saja exploration saya camping kali ni di Bukit Fraser. Nampak tak muncul tanda utama Fraser Hill dekat belakang tu. So insyaAllah lagi seminggu di tarikh yang saya datang ni kita akan umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, ada sebut benda-benda tak elok ke apa ke kan. Sepanjang saya melawak dengan subscriber ataupun penonton WY Channel TV. Okey, saya mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alright, kita jumpa lagi di lain channel, di lain masa. Thank you. Jangan lupa like, share, comment and subscribe.